Oke guys, hari ini kita wiring sendiri lah. Lampu, pasang housing dia, inilah housing dia. Nah, ini belum lagi, ini tunggu kejap lagi nak beli sebab tak cukup. Ini dia punya housing lampu ni hari itu sebab sementara ya, ini kekal, baru saya akan buat betul-betul lah. Tuh. Ini wiring sini nak ambil ni. Ni pun masih sekejap lagi nak beli dia punya housing. Dia punya ni. Baru nampak. Ini tadi nantilah tengok macam mana. Sebab dia punya housing dah habis. Itu yang sampai jadi macam tu. Ini housing sikit lagi. Ini yang nak buat ni. Ini nak buat dia punya housing kejap lagi. Lepas balik budak sekolah ni baru buat sendiri je guys. Kalau upah boleh tahan ni. Buat housing sendiri, pasang sendiri, wiring sendiri. Kabinet pun kita buat sendiri. Ni berselaru tengok ni. Nak beli housing tu dulu kejap lagi lah. Ni antena ni. Ini nak buat housing juga nanti. Boleh nampak kemas. Kemaskan dia balik. Baru sedap tengok, tak berjuntai macam tu lah. Ni berjuntai macam ni. Tak ada kemas. Lepas ni pasang housing ni baru dia nampak list dia. Macam ni. Buat sendiri lah, buat macam mana. Ni nanti kejap lagi buat dah. Airship dia tu. Okay guys.